250 gram tepung dan 250 gram gula diperlukan untuk membuat sebiji kek buah-buahan. Nah, ini adalah sebahagian daripada bahan-bahannya. Ada bahan-bahan yang lain. Nah, perhubungan di antara gula dengan tepung ini saya boleh tulisnya dalam bentuk nisbah. So, 250 gram tepung kepada 250 gram gula. Nisbah dinyatakan dalam bentuk yang termudah. Maknanya saya boleh permudahkan kedua-dua kuantiti ini kepada bentuk yang termudah. Saya bahagikannya dengan 250. Yang ini menjadi 1. Okay? Yang ini pun menjadi 1. Dan nisbah tidak menggunakan unit ukuran. Tetapi kamu perlu pastikan bahawa unit ukuran itu adalah sama. So di sini gram dengan gram, okey, saya boleh hapuskan. Tinggal apa? Jadi 1 bahagian tepung. 1 bahagian tepung kepada 1 bahagian gula. So, perhubungan di antara dua bahan ini adalah 1 bahagian kepada 1 bahagian. Itu menunjukkan perhubungan. Jadi, bagaimana saya boleh gunakan maklumat ini? Andai kata saya tidak mempunyai alat timbang kat rumah. Jadi, saya tahu kuantiti tepung dan gula itu adalah sama untuk sebiji kek. Jadi, saya boleh menggunakan cawan ukuran. Saya ambil 1 cawan tepung dan saya ambil 1 cawan gula. Masih sama kan? 1 bahagian kepada 1 bahagian. Atau saya nak buat satu kek yang sangat besar. Jadi, saya ambil 1 guni tepung dengan 1 guni gula. Perhubungannya masih sama. Walaupun kuantiti sebenar berbeza, tetapi perhubungannya masih sama. 1 kepada 1. Itulah yang dikenali sebagai nisbah. Nah, nisbah boleh diungkapkan dalam 3 bentuk. Yang pertama ialah bentuk nisbah. Yang pertama ini dibaca sebagai nisbah 1 bahagian tepung kepada 1 bahagian gula. Cara yang kedua pula adalah 1 bahagian tepung kepada 1 bahagian gula. Dan cara yang ketiga adalah dalam bentuk pecahan, iaitu 1 bahagian tepung kepada 1 bahagian gula. Dalam contoh yang kedua, kuantiti yang diberikan adalah dalam bentuk bilangan. Kita diberi 10 biji apel kepada 20 biji oren kepada 30 biji anggur. So, kalau kita nak nyatakan dalam bentuk nisbah, kita perlu permudahkannya. Jadi, saya akan bahagi ketiga-tiga kuantiti ini dengan 10. Jadi, perhubungan di antara ketiga-tiga jenis buah ini adalah bagi setiap apel terdapat 2 oren dan 3 anggur. Kuantiti ini boleh dibandingkan dengan 2 cara. Yang pertama, kita boleh bandingkan bahagian kepada bahagian. Di sini saya bandingkan bilangan apel kepada bilangan oren. Tertibnya adalah bandingkan apel kepada oren. Saya juga boleh tukarkan tertibnya, iaitu membandingkan oren kepada apel. Jadi saya boleh ungkapkannya sebagai 2 oren kepada 1 apel. Nah, ingat ya, tertib ini adalah sangat mustahak kerana ia membawa maksud yang berbeza. Di sini saya membandingkan bilangan anggur kepada bilangan apel. Jadi saya masih membandingkan bahagian kepada bahagian. Nah, di sini pula saya membandingkan jumlah bilangan buah-buahan kepada bilangan oren. Jadi saya membandingkan keseluruhan kepada bahagian. Nah, apa gunanya? Apa gunanya untuk saya buat sedemikian? Bakul buah ni mengandungi 6 biji buah-buahan. 1 apel, 2 oren dan 3 anggur. Maka setiap bakul itu mesti mengandungi bilangan buah-buahan dalam nisbah yang sama. Kalau saya nak tentukan jumlah bakul yang saya boleh sediakan, saya boleh menggunakan nisbah ini, tetapi dalam bentuk keseluruhan. Jadi setiap bakul mengandungi 6 buah. Jumlah buah yang saya ada adalah 60 biji. Okey. 10 apel, 20 oren dan 30 anggur. Jadi untuk mendapatkan bilangan
bilangan bakul, apa yang saya perlu lakukan? Saya boleh ambil jumlah bilangan buah-buahan bahagi dengan bilangan buah-buahan per bakul, setiap bakul, dan saya akan dapat bilangan bakul. Jadi saya boleh menyediakan 10 bakul buah-buahan dengan menggunakan nisbah ini, 1:2:3.